So Abang Mirul dah guna Vivo X200 FE ni lebih kurang dalam sebulan macam tu. Dalam tempoh sebulan ni Abang Mirul boleh notice yang ada 3 benda yang Abang Mirul betul-betul suka dengan handphone ni. Termasuklah daripada sudut kamera dia, daripada sudut ketahanan bateri dia. Walaupun saiz dia compact tapi bateri dia tahan dan fast charging dia memang sangat-sangat laju. Dan daripada sudut performance dia, Abang Mirul akan cerita dekat awak in detail sekejap lagi. So kalau awak pernah terfikir untuk beli Vivo X200 FE ni, mungkin awak boleh consider dalam beberapa minit yang Abang Mirul cerita. Sebab pengalaman Abang Mirul pakai, semua kita akan cerita dalam ni. Let's check it out. Hai guys, Assalamualaikum. Abang Mirul dekat sini. So hari ni kita nak bincang tentang Vivo X200 FE yang Abang Mirul dah pakai lebih kurang dalam sebulan macam tu. Handphone yang dia tak adalah sampai tahap flagship sangat macam X200 Pro ataupun X200 Ultra, dan dia tak adalah sampai tahap mid range. Dia just tengah-tengah, just nice. So sebelum daripada tu, apa kata awak tekan button subscribe dan turn on notification dulu in case kalau kita ada update yang latest video baru, awak tak terlepas. So dalam video hari ni Abang Mirul nak bincangkan tentang 3 benda yang best tentang Vivo X200 FE ni. Abang Mirul dah test selama 1 bulan ni, dan mungkin Abang Mirul akan cerita juga tentang benda yang Abang Mirul macam tak berapa nak berkenan sikit lah dekat Vivo X200 FE ni. So dalam video ni mungkin awak boleh consider in case kalau awak nak beli Vivo X200 FE ni, mungkin awak boleh pertimbangkan sama ada awak nak beli ataupun awak mungkin nak skip untuk ambil model yang lebih bagus ataupun model yang lain. Ok, kita akan terus lompat ke benda yang Abang Mirul paling suka sangat tentang Vivo X200 FE ni. Tak lain tak bukan adalah dia punya kamera dia. Dia sebenarnya macam ni tau. Kamera Zeiss ni yang ada dekat Vivo X200 FE, lepas tu dia ada sekali dengan OIS ni, betul-betul bagi Abang Mirul stunning tau. Sebab actually Abang Mirul pernah pakai Vivo X200 Pro sebelum ni, tapi Abang Mirul tak suka sangat dengan dia punya bump kamera dia tu, dengan sizing dia yang agak besar, kita nak pegang jadi susah. So Abang Mirul pun try lah Vivo X200 FE ni, dan Abang Mirul tak salah pilih sebab kualiti kamera yang ada dekat Vivo X200 FE ni dia seakan-akan dengan Vivo X200 Pro tau. Dia tak adalah macam terlampau complete sangat macam X200 Pro, yang Abang Mirul rasa X200 Pro ni memang dekat tahap yang perfect. Tapi untuk X200 FE ni dia boleh cecah hampir lebih kurang 90% seakan-akan macam Vivo X200 Pro, dengan setup kamera dia yang just macam ni je, atas bawah macam ni je kan. Lepas tu dia tak sama dengan yang besar dekat Vivo X200 Pro tu. Abang Mirul impressed sebab kualiti kamera dia sama, dan bump dekat kamera ni dia sangat-sangat tak mengganggu Abang Mirul tau. Kalau kita nak compare dengan Vivo X200 Pro kan, bila kita letak atas meja X200 Pro tu dia nampak macam timbul, tapi macam Vivo X200 FE ni kita letak atas meja pun kita nampak still flat. Dia tak terlampau mengganggu sangat. Dengan zoom jauh dia pun clear. Even awak guna portrait yang 100mm pun, dia punya AI tu dia akan macam bagi satu experience dekat awak. Awak tangkap dia macam biasa lagi, tapi bila dia macam tu, faham tak? Lepas dia pop tu, dia akan nampak satu benda yang sangat-sangat cantik. Even though kalau kata awak tangkap gambar dekat mode snapshot, which is awak tangkap gambar kereta bergerak ke, budak-budak tengah lari ke, dia still boleh capture dekat bahagian yang awak fokuskan tu, dan dia akan pilih yang the best dekat awak. Dan kamera dia pula Abang Mirul rasa power dekat bahagian low light. In case kalau awak just tangkap gambar pada waktu malam ataupun dalam keadaan bilik yang sangat gelap, dia still boleh capture dan dia kurang sangat noise. Even kalau awak guna yang portrait mode tu pun, bokeh belakang dia memang sangat-sangat cantik. Abang Mirul rasa memang sangat-sangat impressed dengan kamera daripada Vivo X200 FE ni. Tapi benda yang tak best sikit tentang kamera Vivo X200 FE ni adalah kalau awak tangkap gambar benda yang bergerak terlampau laju tau. Contohnya kalau kata ada orang berlari depan awak, dia lari dengan keadaan yang sangat-sangat laju, memang top speed, dia susah sikit nak capture berbanding daripada Vivo X200 Pro ataupun Xiaomi 15 Ultra yang Abang Mirul pernah pakai sebelum ni. Tapi kalau untuk Vivo X200 FE ni, dia macam kadang boleh, kadang tak boleh. Dia depend atas benda apa yang awak capture tu, pergerakannya sangat laju ataupun biasa saja. Dia tak dapat perfect shot. So itu je lah kekurangan yang ada dekat kamera Vivo X200 FE ni. Dan satu lagi Abang Mirul tak suka tentang Vivo punya kamera adalah kamera selfie dia. Tak kisahlah Vivo X200 FE ke ataupun awak guna Vivo X200 Pro ke, Abang Mirul dah try pakai dia punya kamera depan, memang sangat-sangat tak cantik. Serius cakap. So kalau awak mengutamakan kamera depan adalah sebagai awak punya priority, Abang Mirul rasa handphone ni tak sesuai sangat dengan awak. Even though kalau kata Abang Mirul nak tangkap gambar selfie sekalipun, Abang Mirul akan guna kamera belakang. Abang Mirul akan pusingkan kamera macam tu dan kita akan snap. Macam tu lah lebih kurang. Sebab kamera depan tu Abang Mirul tak boleh nak terima lah. Macam mana dia nak terlampau flawless hingga hilang detail dekat muka gitu, tahu tak? Tu yang jadi macam
macam tak best sikit. Itu je lah kekurangan dekat kamera Vivo X100 Pro ni. Next, kita nak cerita tentang benda yang Abang Mirul sangat-sangat impress dengan handphone yang compact ni adalah dia punya ketahanan bateri. Macam yang kita tahu, Vivo X200 FE ni, dia punya capacity bateri 6500 mAh Blue Volt. Memang sangat-sangat besar. Pada awalnya Abang Mirul ingat benda tu hanya wayang saja. Yalah, hang letak 6500 punya bateri dalam handphone yang sekecil ini dan sekompak ini, adakah dia mampu tahan? Itu yang Abang Mirul fikir lah. Tapi selepas 1 bulan pakai, dia punya bateri konsep dia macam ni tau. Dia masuk cepat, keluar lambat. Yang tu memang betul-betul Abang Mirul suka. Sebab in case bateri awak dah tinggal sikit, lepas tu awak rushing nak keluar pergi mana-mana, awak boleh cucuk dan tunggu dalam awak pergi mandi ke, sarapan sikit ke, handphone awak dah hampir penuh dah. Sebab fast charging dia 90 watt tau. Memang sangat-sangat cepat untuk sebuah smartphone. Dan ketahanan bateri dia tu, serius cakap, Abang Mirul hanya charge lebih kurang sehari sekali macam tu. Kadang-kadang Abang Mirul charge 2 hari sekali tau. Hari ni Abang Mirul full charge pukul 10 pagi sampai ke malam, masih ada lagi 32% lebih kurang macam tu. Abang Mirul tidur tanpa charge, bangun pagi esok pukul 10 pagi, masih ada balance, datang kerja, Abang Mirul akan charge dekat tempat kerja. Selalunya macam tu lah. So maksudnya dia boleh tahan lebih kurang dalam 1 hari lebih, awak still boleh survive dengan Vivo X200 FE. Tapi Abang Mirul cakap siap-siap lah, Abang Mirul memang tak main game. Abang Mirul gunakan yang ni untuk just balas message, kadang-kadang kita tengok social media, scroll, itu je. Tapi penggunaan Abang Mirul memang agak heavy lah, cumanya Abang Mirul tak main game. Tapi still Abang Mirul impress dengan dia punya ketahanan bateri, memang sangat-sangat super. Dan nombor 3 yang Abang Mirul suka tentang Vivo X200 FE ni adalah dia punya size. Memang sangat-sangat compact, tapi memang super. Orang kata kecil-kecil cili padi. Sebab Abang Mirul dah try banyak sangat model handphone flagship yang sizing dia memang sangat-sangat besar. Contohnya macam Vivo X200 Pro, Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Honor 7 Pro. Semua sizing dia sangat-sangat besar hingga kan kita nak pegang tu, nak masuk poket pun jadi susah. Tapi dengan Vivo X200 FE ni, dengan dia punya performance seakan-akan dengan flagship, memang smooth dia punya sistem, kamera sangat-sangat cantik, bump pun kecil, size compact, petak belakang ni matte finishing, pegang memang sangat-sangat sedap. Yang ni lah yang membuatkan Abang Mirul rasa macam tak ada lagi plan untuk tukar ke handphone lain buat masa sekarang. Size dia kalau kata awak nak Abang Mirul compare kan, dia lebih kurang macam Pixel 9 punya size tau. Pixel 9 dengan 9 Pro lebih kurang size macam Vivo X200 FE ni. Cuma bezanya dia lebih ringan berbanding Pixel 9 Pro. Pixel 9 Pro sizing dia pun sama, cuma dia punya body agak berat. Yang ni ringan, sedap nak pegang. Abang Mirul rasa memang shock kalau pakai handphone ni tanpa menggunakan casing, sebab dia memang nampak premium. Tapi bila kita beli Vivo X200 FE ni dekat dalam kotak, dia akan bagi dah sekali dengan casing yang macam ni. Dia tak adalah bagi casing yang clear kosong tu kan. Tapi okey lah, walaupun dia getah, tapi still ada colour. Abang Mirul rasa masih reasonable untuk awak beli sebab dapat casing macam ni. Tak semua model handphone flagship kalau kata awak beli akan dapat casing macam ni. Kadang-kadang ada je casing yang dia bagi putih jernih tu kan, yang tu terlampau biasa. Tapi kali ni Vivo bagi yang macam ni casing, Abang Mirul rasa okey. Dan Abang Mirul pun sayang dengan body dia, so Abang Mirul tetap pakai casing walaupun body dia sangat-sangat cantik untuk di flex. Macam tu. Dan benda lain yang Abang Mirul suka tentang Vivo X200 FE ni adalah dia punya pengawalan haba dia. Sebab handphone ni selalunya Abang Mirul akan gunakan kamera dia dekat bahagian outdoor, which is memang sangat-sangat panas. Kadang-kadang kita nak record video, kita nak tangkap gambar, walaupun kita gunakan kamera dia tu sebanyak yang mungkin dalam keadaan cahaya matahari terik tu, dia masih apa yang orang cakap, tak terlampau overheating tau. Sebab sebab reka bentuk Vivo X200 FE ni dekat bahagian dalaman ni, dia tak silap Abang Mirul ada 44% tempat untuk pengeluaran haba. Memang Abang Mirul rasa macam okey, sebab dia tak terlampau panas. Lepas tu kita pakai, so far tak ada komplain lah tentang overheating ke apa ke. Daripada sudut performance, Abang Mirul rasa handphone ni memang sangat-sangat best. Memang Abang Mirul tak terfikir pun untuk tukar ke model handphone lain, sebab Abang Mirul memang suka tukar-tukar handphone, kadang-kadang sebulan sekali, bulan 2 kali. Tapi handphone ni Abang Mirul dah pakai lebih kurang sebulan lebih, masih Abang Mirul tak terfikir untuk tukar ke handphone yang lain. So kesimpulan yang Abang Mirul boleh buat dengan Vivo X200 FE ni selepas 1 bulan lebih pakai, dengan dia punya kamera yang sangat-sangat kuat, memang sangat-sangat cantik, bateri dia pula tahan lama dengan 6500 mAh, boleh tahan 1 hari ke 1 hari lebih. Lepas tu dengan dia punya sizing yang memang sangat-sangat compact, Abang Mirul rasa memang sangat-sangat berbaloi untuk awak beli Vivo X200 FE ni, melainkan awak utamakan kamera depan. Itu saja. Kalau awak utamakan kamera depan, handphone ni memang bukan untuk awak, sebab kamera depan dia tak cantik sangat. Sebab dengan handphone yang sebesar ini dan ada cooling system yang sangat bagus untuk keluarkan haba dengan cepat, dan handphone awak boleh jadi tak overheating tu, memang sangat-sangat bagus. Abang Mirul memang sangat-sangat impress dengan Vivo X200
X200 FE ni. Dan kalau awak jenis nak handphone yang premium tapi tak suka dengan saiz yang besar, awak nak saiz yang kecil dan compact, awak kena beli Vivo X200 FE ni sebab memang Abang Mirul rasa sangat-sangat berbaloi. So kalau awak tertanya-tanya kan dekat mana awak nak dapatkan Vivo X200 FE ni, sebenarnya Abang Mirul dah sediakan link untuk awak order dengan Smart Afix dekat description dekat bawah. Awak boleh je tekan dekat situ dan terus order dengan kami. InsyaAllah kita akan bagi the best price untuk awak beli Vivo X100 Pro, untuk awak experience sendiri perasaan yang sangat-sangat best bila awak pakai Vivo X200 FE ni. So guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk share, subscribe, like dan juga komen. InsyaAllah kalau kata ada apa-apa review yang best lagi tentang handphone ataupun update apa-apa tentang iPhone ataupun iOS dan sebagainya, awak just tekan button subscribe. Kita akan update dari masa ke semasa. Macam biasa, kalau nak beli tekan link dekat bawah. Nak cari Smart Afix, kedai nombor 2 terbaik di utara. Bye bye.